Okey, persoalan seterusnya, adakah hafalan baru saja yang perlu dibaca setiap hari dan tak ada benda lain? Tidak. Biasanya kita akan mula menghafal hafalan baru ni pada belah malam selepas maghrib. Kemudian isyak tu kalau siapa nak ulang tu tak ada masalah. Dan pada subuh hari tu kita akan baca hafalan baru dekat ustaz. Kemudian lepas sarapan pada waktu pagi, kita akan baca pula hafalan baru yang kita telah baca lebih kurang satu juzuk lebih ke belakang. Hafalan barulah, consider hafalan baru, tapi hafalan baru yang telah kita baca. Dan pada belah petang pula, kita akan baca lebih kurang dalam 2 juzuk hafalan-hafalan lama yang kita telah hafal sebelum ni. Contohnya macam ni kan, juzuk 14. Jadi hafalan pada awal pagi tu adalah muka surat barulah. Kemudian lepas sarapan tu adalah juzuk 13 dan 14 yang agak latest tu. Kemudian pada belah petang pula, dia ikut jadual lah. Kalau bermula dengan 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 hari-hari yang lain. Kalau mula hafalan daripada juzuk belakang 29, maknanya 29, 30, 1, 2 sampailah. Begitulah dia rotate setiap hari.